Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP akan mengambil tindakan termasuk mengeluarkan surat tunjuk sebab terhadap penganjur pesta Songkran di Batu Ferringhi yang mencetuskan kontroversi baru-baru ini. Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Muhammad Abdul Habib berkata, walaupun penganjur mempunyai lesen hiburan, acara berkenaan tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Beliau turut menegaskan bahawa pandangannya selaras dengan kenyataan Mufti Pulau Pinang, Profesor Madya Muhammad Suki Osman yang pada 10 April lalu mengingatkan umat Islam agar tidak terlibat dalam sambutan Festival Songkran sama ada secara langsung atau tidak langsung. Media sebelum ini melaporkan video tular yang menunjukkan wanita menari separuh bogel semasa pesta Songkran diadakan hanya 50 meter dari masjid dan kawasan awam di Batu Ferringhi yang mencetuskan kecaman warganet dan masyarakat setempat. Dalam pada itu, pengerusi Karya Masjid Jami' Ar-Rahman Ismail Din mengkritik penganjuran acara itu yang dianggap sebagai aktiviti tidak senonoh yang tidak patut diadakan di kawasan umum seperti Batu Ferringhi. Mengulas mengenai perkara berkenaan, Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Abdul Razak Muhammad berkata pihaknya belum menerima sebarang laporan berhubung kejadian tersebut dan siasatan lanjut sedang dijalankan.